guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. It's good to be back on Aprilia RS 457 yang sudah dimasuk Akrapovic guys. Sorry, yang sudah dimasukkan exhaust resipronya. Wah, ni nak dengar bunyi pop tak? So, kenapa aku ambil motor ni balik? Sebab kita nak promote guys. So aku nak, kalau korang berminat nak test motor ni ataupun model-model Aprilia yang lain, korang boleh datang kat Welly Customer Day 7 dengan 8 hari bulan ni. Nanti korang boleh follow Welly's Sungai Buloh punya IG. Sebab diorang selalu buat event. Kalau ada MotoGP viewing, ada test ride untuk few brands. Macam diorang ada juga untuk Yamaha, Motoplex, macam Vespa, Aprilia, Moto Guzzi, Ducati, Husqvarna. So korang kalau memang true rider, one stop center is Welly lah. Dia ada bike wash, dia ada cafe, dia ada accessories, dia ada helmet. Untuk helmet pula berbagai range ada. Kalau nak Arai ada, Nex ada, Aero ada, Dragshaw ada, daripada Jepun sampai Europe sampai Malaysia pun ada helmet. Kalau untuk jaket pula, kita ada Speedy, kita ada Nox, kita ada Climb, ada Rabbit and Wheels. Dan untuk glove ada 5 glove, Nox pun ada glove. Dan kalau untuk boots, riding boots, mostly untuk CD, brand CD yang pakai ni CD Nucleus. And then ada Climb. Lepas tu ada Krega, the most bikers backpack lah. Lepas tu ada Cardo. So it's a one stop center guys. Nak beli motor boleh, nak chill-chill, nak beli barang-barang perlengkapan motor boleh, nak beli aksesori boleh. So yes, boleh follow IG. Alamak, ini tak lepas boh. Kita try lah Apa benda lah lori besar-besar ni. Bisa pada GS man. Setting dulu side mirror. Side mirror ni, side mirror quad lock pun ada untuk phone holder. Tapi yang ni kita dah masuk Evotech punya mount lah. So dia lebih lagi ni. Kalau tak, dia pakai stem mount bulat biasa tu je. Tapi Evotech dia buat lagi canggih. So ni boleh tak kamera actually. Bahaya. Choice. Okay. So jumpa nanti guys dekat Welly Customer Day 7 dengan 8. InsyaAllah aku ada kat sana untuk cover bahagian Rabbit and Wheels dan beberapa helmet yang aku nak pakai. Kita share guys. Woohoo!
kau tambah lagi berapa ribu je, kau boleh dapat additional ni lah, parts. Dapat exhaust ni dalam 2,800 ke 4,000 lebih. So hari tu masa first aku ambil motor ni, masa dia lepas tukar exhaust, aku rasa macam lawas sangat. Yang ni kali ni dia dah letak macam silencer, so lebih refine sikit lah power. Kalau letak dulu gear 4, gear 5 ni dah lemau lah. Torque ada tapi top lemau lah. SRK 450 Pak dapur bro. Tempat paling aku benci nak ride, drive tu lah lagi. Padahal dia tak ada apa tau, dia just orang nak ke kiri, nak U-turn. Nak bacok lah, tu je. Rancangan kita, vlog kita hari ni. Sis apa ni nama plate dia? Sis Ain. Sini pun dah jam lah. What the hell. Dia bawa adik. Bapak seram siap.
pun dah macet teruk dok. Padahal dah tutup jalan ni, dah tak one way. Alah, dia sebab kereta parking kiri kanan ni oh, dia macam malah. Okay guys, sampai sini dulu kita vlog. Nanti sambung lagi, anything korang just stay tune for your video. Ciao, assalamualaikum.